Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kembaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya bedah bedu. Let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Okey, ini tak ada siapa-siapa minta lah aku buat review ni, tapi aku yang macam nak buat review sebab aku perlukan perhatian SKMM, KDN dan siapa-siapa yang bertanggungjawab. Kita tahu sekarang ni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang sekarang ni tengah tegas tentang pencerobohan dekat Raub apa semualah, pasal ni kebun durian apa semualah. Okey, so memang sekarang ni Tuanku Sultan memang tengah merata-rata ni bekerjasama dengan agensi polis apa semualah. Dan benda-benda ni di-upload dekat social media lah tentang Tuanku Sultan turun padang apa semua, pergi tengok dan sebagainya. Tapi ada dekat setengah-setengah post tu kan, kita tengok salah satu contoh macam yang aku tunjuk dekat korang ni lah, dekat Ko Min Super Fan. Macam tu lah kan dia punya bunyi page dia. So kita tengok dekat situ ada komen-komen yang dalam tulisan Cina. Aku tak cakap bangsa apa yang tulis, tapi tulisan tu tulisan Cina lah. Dia tulis dekat situ dalam bahasa Cina kan. Tapi mungkin dia lupa yang dengan teknologi AI pada 2025 kita hanya boleh tekan see in translation, terus dia boleh translate. Sebagaimana yang korang tengoklah sekarang ni. Bila kita tengok dekat situ, banyak komen-komen yang menghina, yang mengutuk, yang menyindir ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang. Benda ni dah bermain dengan isu 3R ni. Jadi kepada MC Menteri Komunikasi Fahmi Fadil, ni sepatutnya tindakan yang sangat-sangat tegas ni. Mana tindakan dia? Ini Sultan Pahang ni tak boleh main-main ni. Menghina, mencaci Sultan Pahang tak boleh dibiarkan. Sebab kita tengok sebelum-sebelum ni juga ada beberapa kenyataan-kenyataan daripada netizen yang berbaur 3R ni, tindakan yang sangat-sangat pantas oleh MC sendiri. Bagus, well done. Tapi ni macam lambat-lambat ni. Kena ambil tindakan tegas lah. Sebab ni komen dah hina raja dah ni. Ingat, isu 3R, isu yang sangat-sangat penting dan isu yang sensitif lah dekat Malaysia ni. Jadi, bolehlah ambil tindakan. Dan obviously orang tu macam koyak lah pula kan, bila Tuanku Sultan nak tegas dalam pencerobohan tanah dekat Raub, dekat Pahang apa semua ni kan. So kenapa tiba-tiba ada yang menggunakan bahasa Chinese untuk menulis komen ni? Macam sakit hati je, macam takut je, macam koyak je. Kenapa? Kacau bisnes ke apa? Okay, wallahualam, aku pun tak tahu. Jadi minta perhatian lagi sekali dekat MC SKMM semualah yang bertanggungjawab supaya ambil tindakan tegas. Panggil semua orang-orang yang komen macam ni, ambil, lepas tu ikutlah tindakan yang termaktub dalam akta dan sebagainya. Tak boleh biar macam ni. Kalau biar lagi ramai, nanti orang pun dah jadi tak takut untuk nak kacau kita punya kesultanan ataupun kita punya institusi diraja dekat Malaysia ni. Okey? Itu je lah aku nak buat video. Pendek je, tak panjang. Sebab benda ni kena straightforward. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini, insyaAllah. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Cepat SKMM, cepat. Tolong ambil tindakan sekarang.